Alright guys, so jadi Assalamualaikum. So kalau korang tengok sini, setup macam ni agak baru sebenarnya. Kenapa? Kali ni Acap nak bagi tahu korang yang sekarang ni Acap dah buat satu podcast. Kita panggil podcast ni sebagai Sembang Sifu. Jadi bila kita trader ni mesti tak sembang dengan sifu-sifu yang ada kat Malaysia ni, kan? So sekarang ni Acap nak kenalkan dekat korang salah seorang trader ataupun teammate Acap dalam MM Group, iaitu seorang trader yang bernama Kasgul. So jadi welcome to my podcast. Orang kata first podcast lah, hang menjadi salah satu orang kata penrasmi podcast aku. Wow. Okay, sebelum tu kau tanya nama apa? Kau kata nama penuh, panggilan ataupun duduk mana, bahasa mana. Wah, okay. Assalamualaikum. Yang mana dalam YouTube Acap. Okay, nama aku Muhammad Khairus, tapi dalam industri trading orang panggil aku Kasgul lah. Kasgul. Okay, Kasgul. Aku tak baru, tak lama. Okay, yang mana tahu, alhamdulillah kan. Yang mana tak tahu, aku kenalkan dirilah. So, apa soalan tadi, Cak? Okay, apa kata nama penuh tadi dah kan? Nama penuh, lepas tu asal. And then macam mana boleh dapat nama Kasgul tu? Okay. First, aku orang Sabah. Sabah. Orang Sabah, negeri di bawah Bayu. Okay, macam mana aku dapat gelaran Kasgul ni? Sebenarnya dulu awal-awal asalnya tak ada pun nama Kasgul ni. Dulu tim dengan Acap, diorang semua fikirkan nama. Okay, diorang fikirkan nama. Diorang nak bagi nama aku Budak Nerd. Sebab dulu aku rambut sikat tepi. Aku ingat. Lepas tu aku pinjam satu spek. Betul, spek tu. Aku pinjam spek. Spek tu memang kau punya dia punya power. Aku pakai buta. Itu kalau aku tunjuk video tu. Baik, jangan. Aib. Jadi aku pakai tu sekejap dalam masa seminggu dua. Aku rasa sekejap kan. Betul. Lepas tu aku rasa cakap tak ngam lah. Tak ngam lah. Lepas tu aku cakap cari satu brand yang aku rasa boleh bawa. Sebab time tu tak ada lagi yang watak macam, semua time tu watak baik. Betul. Semua time tu watak baik. Jadi aku ke depan untuk watak yang acah-acah jahat lah. Langsi lah. Langsi. Gangster lah. Dulu aku punya tagline Yamseng. Dulu. Betul. Tapi sekarang lepas kahwin ni kita dah cukup dah Yamseng tu. Cukup lah. Dah insaf lah. Jadi aku rasa Kasgul tu asalnya daripada sebab nama aku Kai. So diorang nak Inggeriskan sikit. Jadi Kas. Nama hang dah dijajah kerana. Sebab dulu memang aku suka trade gold je. Okay, faham. Bukan asal daripada Kasberg. Bukan. Itu kebetulan. Betul, kalau aku ingat dulu hang punya logo tu macam lambang-lambang minuman dulu lah. Sebab Kasgul kan dia asal tak seakan-akan sama. Kebetulan. Okey. So jadi tadi kalau kita sembang ni awal starting tu, sebelum tu aku nak tahu dulu starting trading tu macam mana boleh start lah ni? Tiba-tiba ambil start trade forex, macam mana boleh kenal kan? So aku nak tahu benda tu. Okey. Starting untuk trade forex ni daripada standard lah. Kita budak-budak kan belajar. 2016 aku masuk UiTM Malur Gajah. Lendu kat Melaka. Budak lendu lah. Budak lendu. Jadi situ aku tengok member aku trade. Jadi aku pun macam dia boleh keluar duit dia banyak lah daripada trade tu lah. Dia memang dia trade dulu. Lama dah. Tapi dia pakai BBMA. BBMA yang ada bersilang-silang tu. Betul. Lepas tu aku suruh dia ajar. Satu apa pun aku tak faham. Tak faham langsung. Sebab kita tahu, ni apa graf ni naik, graf ni turun. Kita tak tahu betul. Jadi dia ajar sikit, still tak faham. Tapi still kita nak belajar. Aku masuk duit PT, habis. Sama lah. Aku pun trade PT juga dulu. Masuk duit PT habis. Jadi aku cakap, macam mana aku boleh jadi macam dia ni? So, itulah perjalanan dia. Starting belajar. Dulu kita pakai Facebook, betul. Dulu tak ada TikTok lah semua kan. TikTok pakai Facebook.
kita join grup-grup dekat Facebook. Yes. So aku join. So kat situ semua otai-otai lah. Jadi aku pun masuk dalam tu, kita nak belajar. Diorang selalu share mapping, diorang kan. Lepas tu signal, kau ingat dulu, signal kena bayar. Betul. Signal kena bayar, betul? Sampai beribu-ribu sebulan pun ada kan. Tapi time tu aku dapat daripada orang Kedah, aku lupa nama dia. Aku bayar RM500. Dia ajar personal coaching ni. Dia ajar support assistant, basic bodoh lah. Support assistant, SBRBS, 3 tu je. Itu pun 500? 500. Bapak siap, buat duit betul. Memang sangat-sangat beruntung sekarang. Buat duit betul. Dulu punya betul lah, dulu lah. Betul lah. Lepas tu masuk grup MAT. Dapat grup MAT. Aku dulu trade dekat dengan Bo Belfort, kalau kau kenal. Kenal. Bo Belfort tu dia ajar key level. Dia ajak key level lah. Trendline key level. Padahal itu adalah SBR RBS. Sama saja. Lala dia ada bagi poster zero market. Mat kot time tu mat. Free. Aku masuk dia ajar. Dia ajar support resistor bodoh tapi aku faham. Tu cakap, padu dia ni. So aku masuk. Dalam tu mat dulu dia jarang bagi signal, dia bagi mapping. Mapping education. So aku ikut lah. Aku belajar. Loss tu biasalah kan. Loss tu biasa. Proses pembelajaran tu. Tak ada pula aku nak maki dia kan. Belajar gitu je lah kan. Proses pembelajaran. So belajar. Daripada situlah aku still slow. Kalau aku kerja dulu jadi KD. Kau jadi KD dulu? Aku jadi KD dulu. Sambil-sambil tu housemate aku dia trade juga. Tapi dia bayar orang luar. Maksudnya orang putih. Bukan Malaysia. Faham. Orang putih ada personal coaching dengan dia juga online. Berapa dia bayar? Bayar dalam $500 ataupun $1,000 tak silap aku. Dia dulu. So aku tumpang. Tapi pun still kurang sikit. Still kurang. Dia okey lah otak dia ni kan. Otak aku macam slow sikit, susah. Jadi aku terus sambung balik dekat MAT, belajar balik. So alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Kiranya sekarang ni kau belajar ni dengan Bo Belfort tu, dengan member kau sikit, lepas tu dengan Mat, betul? Dengan seorang lagi, ada yang Cikgu Kedah. Aku lupa nama dia. Cikgu Kedah yang kau kata awal-awal tu? Okay, faham. Okay, tak apa. So jadi lepas kau dah start trade ni kan, aku fikir kan, macam mana kau boleh kata trade, lepas tu kau dah ada nama sekarang. Kau tiba-tiba muncul kat sini kan. Sebab yelah sekarang kan dah banyak cikgu kan. Kita tengok ada yang ni cakap dia ni sifu lah, apa semua benda kan. Kita tengok TikTok, tak tahulah, terlalu banyak sangat lah. Kalau aku nak kira pakai tangan pun tak cukup lah kan. Betul. So jadi sekarang ni aku tak tahu macam mana kau starting orang kata join MM Group kan dengan Mat, betul? Okay, starting kau join tu, lepas tu kau dah mula menaik dan orang dah kenal lah macam mana tu? Awalnya dulu aku macam orang kat luar. Follow Mat macam tu kan. Lepas tu dia ada buka satu ni. Kalau kau ingat dulu apprentice, Mat cari apprentice. Betul. Aku apply tak dapat. Tak dapat? First time tak dapat. Lepas tu yang kali kedua dia buka yang mana nak join MM Group. So bila mana aku apply tu dalam yang aku dapat tahulah. Yang apply tu dalam nak dekat 300 kot tak silap aku. 300 apa? 300 300 orang yang apply? Yang apply. Okay, faham. So yang terpilih dalam 5-6 orang batch aku time tu lah. Sebab time tu kau dah masuk, betul? Ya, betul. Aku dah 5-6 orang batch aku. Jadi aku pergi starting pada tu lah. Mat ajar macam mana cara aku nak buat live, aku nak ajar orang. Time tu sebab kita faham lah kan, dalam dunia trading bukan trader semata-mata, dia ada cabang dia lain-lain. Betul, ada banyak. So salah satu cabang dia adalah jadi introducer broker, betul? Ya, betul. So Mat ajar, bila kita dah pandai, ajar orang lain. So salah satu cara untuk kita ajar dengan buka channel. Buka channel tu bukan untuk apa pun. Buka channel tu Mat tak bagi berbayar. Dia cakap betul. Tak payah bayar. Kalau aku dapat tahu kau bayar, kau keluar daripada MM Group macam tu. Betul. Mat dulu lah. So dia amanahkan dekat aku, batch-batch aku lah. Dia cakap korang buka satu channel untuk mengajar orang. Sebab korang dah faham ni. So start pada tu aku live, aku bagi signal. Kau sharing ilmu semua lah, apa yang kau belajar semua tu. Sharing, semua yang aku belajar, semuanya bagi aku 98% daripada Mat je sebenarnya. Yang lain semua aku tak guna sangat pun. 98% cara marking,
cara cari direction daripada awal sampai kita nak entry exit apa semua tu lah. Betul lah. So alhamdulillah macam tu. Okay. Alright. So jadi aku dah tahu lah macam mana kau punya starting dalam trading. Lepas tu macam mana kau dah buat nama sekarang kan. Orang kata kau dah sharing ilmu apa bagai. Kalau pasal nama Cap. Nama aku bukanlah nak cakap aku punya nama ni besar sangat. Ada lagi orang tak kenal betul. Faham. Cuma bila orang cakap pasal nama, aku nak tanya kau lah as a host dalam YouTube kau kan. Aku nak tanya kau, pandangan engkau bila mana kalau kita tengok sekarang ramai gila yang jadi cikgu, ramai jadi betul. cifu kan, yang bila mana dia datang tiba-tiba dah sedekat, tiba-tiba muncul dah 4-5 tahun. Betul. Muka baru. Dah banyak sangat sekarang. Kau rasa kan? pendapat kau macam mana? Bagi aku sebenarnya bukan nak kata salah atau tak salah buat IB ni sebenarnya. Cuma cara kau kenalkan diri kau, lepas tu cara kau ngajar orang tu sama ada betul atau tidak . Contohlah kalau kau cakap aku dah trade 5-6 tahun, 10 tahun, padahal baru 2-3 tahun. Tahu-tahu dah jadi muka depan apa semua kan. So memang benda tu bagi aku dah terlalu, orang kata dah terlalu banyak lah dalam industri ni kan, kita cakap . So jadi bagi aku tak salah kau nak buat IB, cuma jujur, orang kata be transparent lah orang cakap kan. So benda tu kena transparent je sebenarnya, tak salah pun. Even kalau kita cakap kau nak share ilmu pun share je lah kan. Tapi janganlah kau nak kapak orang sampai 5-6 ribu kan. So better kita buat free je kan. Tak salah, kau tak rugi pun nak share duit. Bukan share duit. share ilmu. Share ilmu kan. Tak salah pun sebenarnya kan. So jadi bagi aku sebenarnya orang trader ni dia ada banyak pilihan. Kalau kita dulu belajar awal, mesti kita nak belajar tu join seminar pun dah kena berapa ribu, join kelas pun. Ni aku dengar cerita dulu kan, ada yang sampai ajar SNR, ajar market structure tu pun dah kena 2-3 ribu dah. Itu pun kelas dalam masa sehari. Betul. Lepas tu bila balik daripada itu tak faham apa dah. So bagi aku itu yang dulu punya style lah orang cakap kan. Tapi sekarang ni dah terlalu ramai yang ajar. So jadi kau dah ada banyak option nak pilih siapa untuk kau follow dan untuk kau belajar. So bagi aku option tu bagus sebenarnya. Cuma cara kau follow tu ataupun kita nak buat pemilihan ni kena betul. Nak pilih cikgu pun kena betul. Tak kisahlah. Ibarat kalau kita tengok sekarang, sekolah pun dah berlambak kan. Sekolah menengah ni sekian. Tapi sekolah mana satu kau tak masuk yang terbaik. Betul tak? So jadi kita pilih yang terbaik tu sekali. Betul tak? Okay. So jadi apa pandangan kau kalau tentang IB yang ada sekarang ni? Kan kalau kita tengok lah, aku bukan apa tau. Sebab mata aku ni sakit sikit lah. Kan? Sakit sikit. Bukan sakit sikit. Banyak sangat. Aku bengkak mata sekarang ni. Wow. Okey, aku nak tanya sekarang ni kalau you tengok IB sekarang ni daripada seorang artis menjadi trader. Daripada seorang penyanyi menjadi seorang trader. Daripada seorang pelakon menjadi trader. Apa pandangan kau sekarang? Pandangan aku lah. Ini pandangan aku kau jangan marah. Pandangan aku. Takut dia kecam tu. Pandangan aku korang pandai menilai. Orang yang tengok ni pandai menilai. Ya, betul. Korang tahu dia ni asal usul background dia daripada mana. Betul. Tiba-tiba jadi trader, korang sendiri tahulah. Ya. Kadang-kadang korang kena faham yang mana influencer ni bila dia ke depan jadi trader, tiba-tiba jadi trader, korang kena faham dia ada dua. Sama ada dia betul-betul boleh trade ataupun dia hanya muka depan. So apa beza dia dua-dua tu? Influencer yang betul-betul boleh trade tak ramai. Okay. Kalau influencer tiba-tiba jadi trader ni, bagi aku tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Kalau influencer tiba-tiba jadi trader yang tiba-tiba tunjuk kaya, aku tak cakap siapa Itu banyak Itu banyak. Itu permainan sekarang lah kan. Permainan sekarang. Dia korang kena faham, tengok macam mana nak cakap. Kadang-kadang kau masuk dalam channel dia, depan muka bulat ni. Muka bulat. Bagi signal bukan dia. Education bukan dia. Kau kena tahu benda tu. Sebab kalau kita tahu dah kan macam mana dengan permainan diorang. Tapi orang kat luar sana, korang betul macam cakap Acap tadi, korang kena pandai cari, kena pandai menilai. Sebab korang yang nak entry akaun korang, diorang percayalah cakap aku, diorang trade akaun demo.
Berani tunjuk withdraw, berani tunjuk akaun dorang real ke demo. Dorang kadang-kadang ke depan je. Tu bagi pandangan aku. Betul lah. Sebab bagi aku sekarang ni dia macam mana nak cakap Contoh. Contoh sekarang kalau kau tengok kan, trader kebanyakan dia lelaki, betul? Betul. Tapi tiba-tiba ada muncul 2-3 orang perempuan. Tiba-tiba cantik. Barang barang baik. Lepas tu tiba-tiba jadi trader. Kau rasa mana datang, Cap? Pandangan kau lah, Bagi aku dia sebenarnya marketing lah. Marketing? Yes. Sebab bukan trader pun. Bukan trader lah sebenarnya. Tak tahu lah. Mungkin kalau orang cakap aku salah faham ke apa kan. Bukan. Dia bukan salah faham ke apa. Cuma aku dah tahu dah game trading industri ni. So sebab contoh lah kalau kau contoh lah aku bagi lah. Aku as a orang kata funder, investor kan. Aku open ada duit banyak 500,000 apa kan. Lepas tu aku rasa macam aku nak buka satu channel. Dia sekarang ni bagi aku nampak IB ni, Forex ni, dia sebagai satu sumber yang cepat dapat duit. Orang kata game income USD. Yelah, kita bukan income dalam ringgit. Kita income USD. So jadi dalam 4 pun dah berapa dah kau dapat. So bila seorang funder ni, dia nak menggandakan lagi dia punya keuntungan tu, dia akan cuba buka channel baru dan dia akan cari orang yang menjadi muka depan. So bila jadi muka depan ni, dia mesti nak ambil satu orang kata faktor penarikan tu dengan apa? Dengan perempuan. Itu. Kita panggil sexual marketing. So jadi sexual marketing ni dia gunakan muka perempuan yang cantik, badan macam ni apa semua badan. So orang tengok meleleh nak belajar dengan dia kan. Macam tu. Tapi betul lah. Tak semua. Tak semua lah. Aku tak cakap semua, tapi certain je yang real. Yes, betul. Ada certain kan sebenarnya. Tapi korang kena pandai menilai lah. Pandai pilih. Okay, sebab tak semua. Okay, tiba-tiba muncul pakai kereta Lambo, pakai kereta Ferrari, tapi sebenarnya tak pun. Belakang orang lain. Yes. Tapi ada je yang real. Jangan salah faham, okay? So jadi basically ada yang kita cakap ni, ada yang betul, ada yang salah. So that's why korang nak belajar dengan seseorang tu, buat satu pemilihan yang betul lah senang cerita kan. Betul. So itu apa yang aku nampak dengan industri sekarang lah kan. Betul. Okay. So aku dah cerita pasal industri ni, trading ni, aku dah cerita pasal IB, aku dah cerita pasal apa semua tadi kita dah sembang, betul tak? Jadi aku nak tanya kau, sepanjang kau trade ni, berapa amount yang terbesar kau pernah buat dan berapa amount yang dah kau lost terbesar sekali? Aku nak tahu juga. Tapi kalau nak borak pasal tu, kalau nak total, aku tak berani nak sebut berapa lah. Tapi satu malam aku pernah loss dalam 30,000. 30,000? Satu malam. Aku ingat lagi new CPI time tu first time dia jadi 2 arah. Betul. Sebab semua CPI dulu satu arah. Nak turun terus. Naik terus. Tapi time tu dia jadi 2 arah. Dia turun naik. Turun. Yang buy pun kayap, yang sell pun kayap. Time tu. Malam tu broker buat duit lah. Malam tu so malam tu aku rugi dalam 30,000 tak sampai 5 minit, tak sampai 2 minit macam tu. Besar. Itu RM. Itu RM 30,000 tak sampai dalam 5 minit. 2 minit tu habis dah. Loss kau lah paling terbesar. Sebab sebelum ni pernah je loss kan. Ya, betul. Loss kadang berapa je. Kadang kita boleh counter. Betul. Sekarang pula. Tapi malam tu loss 30,000. Satu malam tak sampai 2 minit, 5 minit hilang. So aku nak ambil masa untuk recover balik dalam masa 3 bulan. Lama. 3 ke 4 bulan. Jadi itulah aku punya loss terbesar. Untuk profit paling besar yang aku pernah rasa 100k pernah. 100k. Wow. 100k pernah dah. Banyak. Dah capai 100. Alhamdulillah. Tapi dia macam ni lah. Aku tanya ni sebab kan setengah trader akan fikir aku ni trading ni memang kita boleh buat duit, betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang kita akan ambil risiko bila kita nak trade tu. So aku tanya ni kenapa berapa loss kau terbesar tu supaya aku tahu. Orang pun tahu juga berapa yang kau dah habiskan ataupun dah loss dalam satu malam saja. Okay, so jadi kau dengar kat sini penonton-penonton sekalian, nampak?
Kau trading dalam 100,000 satu malam, kau loss pun kau boleh buat kena juga. Kau pun boleh kayap juga itu kan. Betul. So benda tak impossible lah. Sebab ada je aku dengar kan, kata yang trading ni dia trade dalam satu malam 500,000 habis, hilang gone apa semua. Sampai ada yang tahap orang cakap buat insurans, bukan insurans lah dah, buat loan. Ada buat loan, jual rumah, jual kereta pula tu. Gila. So memang bagi aku itu bukan mindset yang betul lah as a trader. Betul. Sebab tu yang paling penting, kau nak trade kau kena ada ilmu. Itu je, ilmu je paling penting. Tak kisahlah ilmu daripada segi kau nak kata money management ke, ataupun ilmu money management dalam hidup kau sendiri pun kau kena atur juga benda tu sebenarnya. So that's why aku nak bagi tahu dekat orang-orang yang ada yang tengah tengok ni kan. Supaya salah. Kau macam sial lah. Sama Nai. Mana tadi kan? Ada bodoh. Pesanan untuk orang. Pesanan tu. Okay, pesanan aku kat orang-orang kat sana ni. Okay, dengar yang mana yang tengok ni. Okay, kau bagi tahu. Trading ni kau tak boleh buat satu keputusan yang melulu, okey. Jadi kau nak money management tu kau kena belajar dan kau guna manfaatkan habis dalam trading. Betul. Sebab tak kisahlah money management kau dalam trading ke ataupun money management kau dalam hidup. Even kita nak dapat gaji pun kita mesti bedak-bedak kan. Betul. So jadi kau kena pandai buat keputusan kat situ. So ilmu tu penting lah guys sebenarnya. Tak ada ilmu tak jalan lah. Betul. Tak ada ilmu tak jalan. Okey. So jadi sekarang ni the next soalan yang aku nak tanya apa. Okay, so jadi aku nak tanya satu soalan lah dekat Kai. Tadi kan aku dah cerita pasal kesilapan ataupun orang kata apa, satu mistake yang trader dah buat, iaitu macam contoh dia sampai tahap nak buat loan, jual kereta, jual rumah kan, untuk dia nak deposit kan. So boleh tak kau senaraikan ataupun kau bagi tahu apa kesalahan seorang trader tu dia selalu buat? Aku nak tahu juga kan. Okay, supaya orang lain pun tahu. Kesalahan dia sebenarnya dorang ni tamak je. Tamak selalu kau boleh dengar kalau ada orang cakap fear and greed. Fear and greed. Ketakutan dan ketamakan. Yes. Dorang ni dua je. Dorang tak berani nak entry, dorang tak berani nak kutip, dorang tak berani nak hold. Itu fear. Greed. Dorang dah TP sepatutnya tapi dorang nak hold. Tapi market tu ataupun price tu tak boleh pergi pun lagi. Itu tamak. Dah cukup yang dorang punya target, nak lagi. Itu fear and greed. Bagi aku masalah dorang itu lah. Sebab dia macam ni, ada orang takut tau. Yang mana takut tu, korang kena faham. Bila mana kita entry, kita dah ambil risiko tu. Yes, betul. Kita dah take risk tu, betul. So kat situ main peranan adalah lot sizing. Tak kisah berapa modal adalah subjektif, betul? Betul. Modal adalah subjektif. Jadi modal korang dengan korang punya lot sizing kena bersesuaian lah. Contohlah modal 100, kau dah entry 0.010. 0.10 Mana logik di akal engkau boleh profit? Contohlah, kau memang boleh profit besar dengan lot sizing macam tu. Tapi engkau kena fikir juga kau boleh loss besar. Silap-silap kau MC. Dia senang cerita apa orang kata profit besar, loss pun besar. Diorang hanya fikir profit saja. Betul. Diorang tak fikir loss. Jadi diorang kena set dalam otak diorang ni, sebenarnya korang kena take risk satu, tapi menggunakan otak. $100 lot sizing dia berapa? $500 berapa? $1,000 berapa? Sebab tak semua orang modal sama, betul? Betul. Ada orang modal $50, $10. Jadi dorang ni kena pandai lah sebenarnya. Kena pandai je sebenarnya. Betul tak? Masalah dia bagi aku itulah yang bagi aku terapkan dalam student-student aku juga. Lot sizing sangat-sangat penting. Tak kisahlah berapa modal korang, $10, $100 ke, tapi kalau tak jaga lot sizing, kayap jugalah macam mana pun kan. Sebab tu orang cakap trading ni, kau nak trade bukannya kau hanya bermain orang kata otak, tapi dia orang kata memenatkan otak dan juga fizikal. So bagi aku ketamakan, bila kita tamak, dia mainkan kita punya emosi tu. Jadi bila kau punya emosi pun dah tak stable, kau lagi tamak lah kat situ kan. So bagi aku as a trader yang ada kat luar sana tu, kena hati-hati lah. Hati-hati di dalam buat satu keputusan. Tak kisahlah kau modal kecil ke, kau modal besar ke,
sama je semua. Kalau kau contoh Ibu cakap kan, $50 kau tak ada MC, boleh je MC. Even kau tipu $1,000, $5,000 pun still sama, betul tak? Boleh. So jadi nak entry, nak trade, make sure berhati-hati. Okay, yang paling penting ilmu sekali. Itu je aku nak tekankan, ilmu je guys. Okay, so jadi dah sampai penghujung. Alright, sekarang ni aku nak tanya kau, apa nasihat kau yang kau nak bagi kat orang kat luar sana? Nasihat lah. Nasihat apa lah, tak kisahlah. Daripada aku yang tak berapa lama dalam dunia trading ni, yang pertama sekali, education lah. Ilmu sangat-sangat penting. Okay, so sekarang ramai dah bagi free education ni. Jadi korang kena pandai menilai, korang kena pandai pilih. Tak kisahlah dia perempuan, dia lelaki, dia boy, dia handsome, pandai pilih. Pandai pilih. Yang mana ilmu yang boleh masuk dekat korang, ambil. Okay, sebab ada juga yang datang kat aku, dia tak ngam dengan cara aku. Boleh belajar dengan orang lain, tak ada masalah. Sebab aku tak ada ambil bayaran. Sebab yang tu pun orang kata lain orang lain cara tau. Sebab ada certain orang kan, dia akan orang kata dia boleh dengan BBMA tapi dengan SNR apa semua ni tak boleh. Ada setengah orang macam tu. Betul. Sebab tu jangan condemn orang lain. Betul. Okay, jangan condemn orang lain. Aku nak ingatkan untuk IB juga. So tak kisahlah engkau abang, engkau adik, aku tak kisah. Yang penting nak ajar betul-betul. Tak payah nak condemn teknik orang lain sebab teknik engkau pun bukan 100% profit. Betul. Betul tak cakap aku? Kalau 100% profit kau tunjuk dekat aku belajar kat kau. Betul tak? Betul, aku boleh belajar sekali. Kan? Sebab apa tau? Dalam dunia ni, trading punya teknik ni dah terlalu banyak. Okay, tapi kita tak nak orang cakap judge satu teknik tu, kata alah kau pakai yang ni kau tak boleh buat profit pun. Kau pakai macam ni, mesti profit punya. Tak ada. Dia dalam trading ni kau tak boleh nak cakap 100% kau pakai satu teknik tu akan profit. No loss orang cakap. Sebab dalam trading kau akan ada up and down. Kau boleh profit, kau boleh loss. So bukannya lah kau sepanjang masa kau boleh buat profit kat situ sebenarnya. Orang kata trust process. Okay, kalau contohlah kau belajar satu teknik, okay, kita cakap kau belajar BBMA. Aku belajar. Aduh, banyak loss daripada profit, betul. Okay, kita bercakap kau boleh tapis dah, tak pakai dah teknik tu, kau belajar cara lain pula. Lagi satu, aku nampak ada satu live ni ataupun dia punya content macam ni kan. Orang tahu lah sebab aku tak tengok live dia, tapi ada orang record kan. Dia kata pakai SNR tak betul lah. Dia cakap macam tu. Dia kata SNR tak betul. Hai, aku ni sebagai trader SNR ni, aku agak marah sebenarnya. Aku panas. Dia bukan apa tau. Sebenarnya kau belajar banyak-banyak teknik pun tak guna juga. Okay. Jadi kau kena ada satu teknik yang kau boleh make profit. Tak kisahlah kau nak belajar SNR ke, kau nak belajar SND ke, kau nak belajar chart pattern ke, kau nak belajar BBMA ke, indikator apa yang ada kat dunia ni. Tak kisah. Dia satu je bang. Abang nak trade jangan condemn orang bang. Okay. Lain orang, lain pandangan. Betul. So bagi aku, trade lah dengan cara sendiri. Kalau kau dah boleh buat profit dengan cara tu, kau guna je lah. Betul tak? Betul. So tak payah nak condemn lah. Okay, aku penat tengok macam ni, hidup ni. Aduh. Alright, so aku rasa tak ada apalah. Kita dah borak panjang habis semua tentang kata isu-isu dalam trading punya industri lah kan. So aku harap yang mana yang ada dalam orang kata tengok video aku ni, aku nak kau dapat something. Apa yang kata kesilapan ataupun benefit yang kau dapat daripada video ni kan. Aku harap jangan dapat lah kan. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih Kai sebab sudi join aku punya podcast yang pertama ni dan kau merasmikan. And so jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada semua viewers yang ada dalam ni dan join kata tengok aku punya video yang pertama podcast ni. So insyaAllah aku akan panggil semua sifu-sifu dekat ni, dekat Malaysia ni. Kalau boleh Thailand aku cakap siap lah. Aku akan cuba. Okay, insyaAllah. Alright, so jadi thank you so much sebab tengok view viewers sebab sudi tengok aku punya podcast ni. So jumpa dalam the next podcast pula ataupun yang mana yang nak belajar, yang orang kata nak signal, nak orang kata semualah yang aku bagi ni semua free lah senang cerita kan. So tak ada perlukan bayaran pun. Kai pun kau boleh belajar dengan dia juga, tak ada masalah. Aku tak select, aku tak sifu yang bukan orang kata aku je betul. Okay, alright guys, so jadi viewers, thank you so much gang sebab sudi tengok video ni. Acap harap korang dapat lah something yang korang nak. So jumpa lagi dalam next video.
Acap akan panggil sifu-sifu kat Malaysia ni. Kalau bukan Malaysia saja, Indonesia, Thailand semua Acap panggil. Okay, jumpa lagi. Dah. Tagline? Thailand. Mana tagline kau? Korang merah, Acap merah. Korang biru, Acap pun biru. Jumpa lagi. I love you. Bye-bye.